Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membawakan satu topik berkenaan dengan kesihatan dalam perspektif Islam, yang mana kita bawakan topik berkenaan dengan kesihatan mental, isu yang menjadi perbahasan bukan sekadar secara individu, bahkan secara nasional dan bahkan global. Dan kita dapati bahawa masalah mental semakin lama semakin membimbangkan. Seperti mana statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa 13% daripada rakyat Malaysia, terutamanya remaja, mempunyai masalah kesihatan mental apabila mereka didapati mempunyai percubaan untuk bunuh diri. Dan keadaan ini merisaukan kita. Kalau saya di hospital berhadapan dengan pesakit-pesakit, kita dapati bahawa mereka ini adalah sihat dari segi fizikalnya, tetapi belum tentu dari aspek mental. Dan masalah yang mereka hadapi boleh jadi pelbagai. Antara contoh pesakit mental yang saya jumpa adalah mereka menghadapi masalah yang boleh dikaitkan dengan masalah seperti sakit perut, sakit kepala, sakit badan. Tetapi apabila kita lakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan yang dibuat adalah normal. Dan kita mencari sebab kenapa mereka menghadapi sakit-sakit badan, sakit-sakit perut, sakit-sakit bahagian sendi. Ternyata mereka menghadapi masalah mental. Dan bagaimana saya cuba memahamkan pesakit ketika mana berhadapan dengan kesihatan mental adalah sebenarnya cara pandang. Cara pandang kita dan apakah sebenarnya penyelesaian ataupun cara untuk kita keluar daripada masalah mental tersebut. Terutamanya bagi kaum lelaki. Mereka menghadapi masalah kerana mereka tidak cenderung untuk menyampaikan masalah itu kepada orang lain, berbanding dengan kaum wanita, yang mana mereka lebih mudah untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain. Dan ini yang menjadi sebab kenapa orang lelaki lebih banyak bunuh diri berbanding dengan kaum wanita. Walaupun sebenarnya cubaan untuk bunuh diri itu sebenarnya secara statistik so far menunjukkan bahawa lebih kepada kaum wanita. Dan mari sama-sama kita melihat aspek ini dari sudut agama kita, iaitu agama Islam. Yang mana agama Islam mengajarkan kepada kita supaya kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam banyak ayat menceritakan bahawa wabashiris sabirin. Dan banyak Allah SWT menceritakan tentang sabar dalam kehidupan. Sabar bererti kita ini mampu menghadapi sesuatu masalah itu apabila kita menyerahkan sesuatu urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab sabar ini, maka kita boleh menghadapi apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka apa yang terbaik apabila kita menghadapi masalah ini adalah untuk kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ramai daripada kita menganggap bahawa
uh, nak menghadapi masalah ini, kita perlu diam dan kita menyelesaikan masalah sendiri, dan itu menjadi suatu lambang kekuatan kepada seseorang. Sebenarnya perkara ini akan menyebabkan menjadi masalah seandainya kalau kita tidak meluahkan perasaan kita. Sebab itu dalam Islam, walaupun kita menghadapi banyak masalah, maka kita perlu meluahkan perasaan itu sudah tentu. Yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita perlu menyelesaikan masalah itu dengan ikhtiar kita, iaitu dengan kita menyampaikan ataupun mengungkapkan perasaan kita kepada orang-orang yang kita percayai. Sebab itu pentingnya kita untuk kita mengenal pasti siapa yang boleh kita percaya untuk kita luahkan perasaan kita. Kerana apabila kita menyimpan masalah, maka masalah ini tidak selesai, dan apabila tidak selesai, dia bukan menjadi suatu masalah yang boleh diselesaikan dan dia boleh menjadi lebih baik, tetapi sebenarnya apabila disimpan, dia boleh menyebabkan masalah ini bertambah teruk. Sebab itu dalam tempoh 2 minggu sebenarnya, kita perlu mengenal pasti apakah kelainan yang berlaku pada diri kita. Sebab apa? Sebab seandainya kalau masalah itu mula mengganggu fungsi tubuh badan kita dan perkara ini berlaku selama 2 minggu berturut-turut, maka perkara ini akan menyebabkan kemudaratan dan boleh menyebabkan penyakit mental itu sendiri. Dan akhirnya, seandainya kalau tidak diselesaikan, boleh menyebabkan masalah seperti skizofrenia, bipolar, kemudian menyebabkan masalah psikotik dan akhirnya percubaan untuk membunuh diri. Maka Islam mengajarkan kepada kita supaya kita meluahkan perasaan. Dan dalam Al-Quran, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya kita bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Bererti kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam waktu malam kita merupakan waktu yang terbaik untuk kita meluahkan segala perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan salah satu cara untuk kita keluar daripada masalah kesihatan mental. Kerana apa? Sebab kita sudah berjaya menyampaikan masalah itu kepada orang lain, walaupun masalah itu mungkin sekadar untuk dinegari, tetapi sudah tentu yang lebih baik, perlu cari cara penyelesaian untuk menyelesaikan. Dan cara yang pertama adalah dengan kita meluahkan. Dan sudah tentu luahan yang pertama yang kita perlu buat adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang memberikan ujian kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan solusi kepada ujian. Seandainya kalau kita tidak menjumpai siapa-siapa yang boleh kita luahkan perasaan kita, maka kita perlu tahu di mana cara untuk kita nak mendapatkan pertolongan. Berjumpalah dengan doktor-doktor ataupun psikologi dan mana-mana pakar yang boleh berbincang masalah dengan anda dan boleh menyelesaikan masalah itu dengan baik. Maka ini merupakan cara yang terbaik untuk kita keluar daripada masalah kesihatan mental. Maka saya menyeru
uh, semua, bagaimanakah cara untuk kita nak keluar daripada masalah kesihatan mental ini adalah sebenarnya adalah untuk kita ini kembali kepada apa yang Allah SWT ajarkan kepada kita, iaitu hendaklah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT, dan dengan insya-Allah dengan doa ini merupakan sebab bagi kita untuk kita ini keluar daripada segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Okey. Dan yang seterusnya adalah ibadah-ibadah yang Islam ajarkan kepada kita sebenarnya memberikan kesan yang baik kepada kesihatan mental. Contohnya, seperti solat 5 waktu sehari semalam. Yang mana solat 5 waktu sehari semalam ini merupakan suatu masa yang kita peruntukkan sebenarnya untuk kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada masalah-masalah, maka solat ini boleh menjadi suatu tempat untuk kita beristirahat dan juga kita bermuhasabah diri kita, dan bagaimanakah caranya kita untuk kita keluar daripada masalah tersebut. Kerana apa? Sebab kalau kita tak menjadikan ibadah solat ini sebagai suatu cara untuk kita istirahat, untuk kita menyelesaikan masalah kita dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mencari perkara-perkara yang lain. Dan sudah tentu perkara-perkara lain ini tidak membawa ketenangan kepada seseorang. Sedangkan Allah SWT menjanjikan dalam Al-Quran, seperti mana dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahawa dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sajalah maka hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana hati kita nak menjadi tenang? Adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita menunaikan solat dengan sebaik mungkin. Maka solat merupakan salah satu ibadah yang boleh menjadi sebab kepada seseorang itu untuk keluar daripada masalah-masalah kehidupan, sehingga menjadikan seseorang itu menghadapi masalah mental. Kajian menunjukkan mereka yang konsisten melakukan ibadah seperti solat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, mereka lebih mudah untuk keluar daripada masalah hidupnya, berbanding dengan orang yang tidak menjadikan ibadah sebagai salah satu aspek yang terpenting dalam kehidupannya. Maka saya ingin menyeru kepada semua, bagaimanakah sebenarnya cara yang terbaik untuk kita menghadapi isu kesihatan mental ini? Sebenarnya adalah dengan kita memberikan perhatian kepada aspek ibadah. Kerana aspek ibadah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sebab itu hati kita akan menjadi tenang. Allah SWT akan memudahkan urusan kita. Allah SWT akan membantu urusan kita. Dan saya tutup dengan satu ayat Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-154, yang mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, yang mana Allah SWT berfirman, fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Bahawa hendaklah kita ini mengingat Allah, dan apabila kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah SWT akan mengingat kita. Dalam arti kata Allah SWT akan membantu urusan kita, memudahkan urusan kita, dan insya-Allah kita akan keluar daripada masalah-masalah yang membelenggu diri kita. Dan insya-Allah perkara yang saya nyatakan dalam topik perbincangan kita, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan bagaimanakah cara kita untuk meluahkan perasaan kita. Maka carilah support system yang baik untuk kita luahkan perasaan. Yang kedua adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersabar, dengan kita menganggap ujian ini sebagai salah satu cara untuk kita meningkatkan darjat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali adalah dengan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekian, kita jumpa pada topik yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.